Wih, tak patah kan? Gila ke? Rod UL ni harga dia RM60 je, walaupun murah tapi padu kan. Mino Toxic The UL Game Changer, keluaran daripada Tachi. Kalau korang pakai rod ni, ikan kelama ketuk pun korang dah rasa current dia macam mana. Color silver hitam, design handle dia ergonomik, senang nak pegang, dan reel lock dia ada clicker kan. Dan dia punya tip ni solid carbon, NCCT teknologi. Memang liat dan susah nak patah. 1.5 kilo gang. Wih, tak patah kan? Gila gempak. Padu gila. Bukan biasa-biasa, dia punya cincin pula SIC, silicon carbide. Ada 6 ke 7 cincin, depend pada panjang rod tu. Untuk tali korang boleh pakai 2 ke 8 LB dan berat umpan pula 5 ke 12 gram. Nak macam PB ke, sebarau ke, haruan ataupun nak guna teknik macro jig yang bawah 15 gram, korang boleh pakai rod ni. Untuk reel pula korang boleh pairkan dengan reel yang bersaiz 2000 ke bawah. Memang cantik, harga pun murah. Jadi macam biasa, kalau korang tak ada rod UL lagi, aku dah sediakan link kat video ni, korang just tekan je kat situ. Padu mantap.